Okey, baik, seperti yang saya janjikan, nak bawakan kepada anda dua produk inovasi daripada Universiti Sains Islam Malaysia USIM, dan sekarang ini saya berada di Ibnu Ummi Maktoum Research Center atau lebih dikenali sebagai UMI di USIM ini, dan di sebelah kiri saya merupakan Dr. Muhammad Nur Azam Rasdi yang merupakan penyelaras bahagian pendidikan inklusif UMI USIM. Assalamualaikum Doktor, apa khabar, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Okey doktor, kita ada dua produk yang kita nak ketengahkan hasil daripada warga USIM sendiri, hasil daripada doktor sendiri. Dan yang pertamanya mungkin kita nak kenalkan terlebih dahulu, iaitu Mashaf Al-Quran Braille Malaysia. Kalau anda dapat saksikan, ia berwarna hijau dan difahamkan ini dibuat khas untuk golongan kurang upaya masalah penglihatan. Ya, betul. Okey, baik. Doktor, dalam masa yang sama kita nak juga tahu sebagai pengenalan lah, daripada mana doktor melihat perlunya wujud Mashaf Al-Quran Braille Malaysia, dan saya juga difahamkan ada rujukan-rujukan yang perlu dibuat melalui Al-Quran Braille yang telah pun dihasilkan di beberapa buah negara seperti yang dapat saksikan di sebelah kanan saya ini. Jadi bagaimana doktor, boleh ceritakan tak idea cetusan penghasilan, proses penghasilan pembangunan untuk Mashaf Al-Quran Braille Malaysia ini doktor? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran Braille, Mashaf Al-Quran Braille Malaysia ni sebenarnya Al-Quran Braille, kalau kita tengok sejarah apa Al-Quran Braille diterbitkan di Malaysia ni pada tahun 1980-an, dah ada usaha-usaha untuk menerbitkan Al-Quran Braille di Malaysia, dan dia dimulakan oleh usaha yang dilakukan oleh Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, PERTIS. Jadi mereka menyalin Al-Quran Braille daripada negara luar pada peringkat awalnya. Tak ada bantuan, tak ada sebarang pertolongan daripada pakar-pakar Al-Quran, kerana pada waktu tu pakar Al-Quran tak ada yang mahir ilmu Braille. Jadi apabila mereka dah keluarkan Al-Quran Braille, jadi apabila Al-Quran Braille itu dah digunakan di peringkat pendidikan di sekolah-sekolah pendidikan khas, jadi terdapat orang kata apa, masalah ataupun ketidakselarasan antara Al-Quran Braille yang ada dengan Al-Quran Braille dengan Al-Quran bercetak yang orang celik guna. Jadi cikgu yang mengajar, kalau cikgu tu seorang yang berpenglihatan, dia mengajar kepada murid yang OKU penglihatan ni, akan ada masalah lah sebab perbezaan teks. Jadi pada 2012 Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia telah meminta bantuan daripada USIM yang ada pasukan penyelidik berkenaan dengan Al-Quran Braille untuk membangunkan Al-Quran Braille yang selaras antara Quran bercetak dengan Quran Braille. Jadi pada waktu tu kita pun mengumpul beberapa Al-Quran Braille, contohnya ada di depan kita ni, Quran Braille daripada Saudi, daripada Turki, daripada Jordan, daripada Mesir, daripada Morocco. Jadi kita analisis teks-teks Al-Quran Braille negara-negara luar ni semua daripada sudut keaslian apa teksnya tu, rasam dan dhabnya, kalau daripada ilmu penulisan Quran tu kan. Jadi kita pun mengambil apa-apa yang kelebihan ada daripada Mashaf Quran Braille luar ni, dan kita tambah baik sendiri Mashaf Al-Quran Braille Malaysia yang sedia ada, kita selaraskan dengan Quran bercetak. Jadi peringkat awalnya terhasillah garis panduan penulisan Al-Quran Braille ni dengan bantuan ni betul ya betul, dengan bantuan daripada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri Malaysia, kita tahu Quran-Quran di Malaysia ni mesti ada kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kementerian Dalam Negeri ambil inisiatif untuk menerbitkan garis panduan ni. So daripada garis panduan yang kita bangunkan ni, barulah kita mula menyalin semula Al-Quran ke dalam bentuk Braille pula. Yang ini pada 2021, dan Quran Braille yang terhasil ni pada 2022 dirasmikan oleh Menteri Agama pada ketika tu. Okey. Jadi kalau kata Al-Quran Braille ini tadi dah tengok daripada negara-negara lain, kemudian kita jadikan dia seperti ini. Adakah dia, kalau kata orang OKU daripada luar negara pun boleh juga merujuk kalau kata dia faham? Okey, maknanya OKU penglihatan luar negara selain daripada Malaysia, boleh tak dia nak gunakan Quran ni kan?
Secara asasnya kod-kod yang digunakan adalah sama, maknanya huruf alif sampai ya tu sama, baris-baris yang asas sama, cuma kita ada tambahkan 8, kita buat inovasi 8 kod yang baharu yang tak ada pada mushaf-mushaf Braille yang lain, tapi dia meliputi tanda-tanda yang diperlukan yang ada pada Quran bercetak. Contohnya macam tanda bulat atas huruf-huruf yang ditulis tapi tak dibaca. Tanda-tanda contohnya mim, huruf mim kecil untuk bacaan iqlab, huruf tanda pada bacaan ismam, imalah, yang tu semua tak ada pada Quran Braille yang lain-lain. Saudi tak ada, Mesir tak ada, Jordan tak ada, tapi dia ada pada Quran bercetak. Jadi kita putuskan untuk mewujudkan kod Braille yang baru tu. So kalau orang luar Malaysia nak baca Quran Braille Malaysia, ada pada intro Quran Braille ni tentang tanda-tanda yang kita gunakan. Okey, baik. Dan doktor, dalam nak menghasilkan mushaf Al-Quran Braille Malaysia ni pasti ada cabaran-cabaran yang dilalui oleh doktor dan juga pasukan. Apa cabaran-cabaran itu, doktor? Itulah yang pertama sekali, sebab kita nak mulakan sesuatu daripada mula kan, Al-Quran scratch, Al-Quran Braille yang sejadah tu dah ada, tapi kita tak boleh sekadar nak tambah baik macam tu je. Kita kena mulakan daripada asas fundamental dia semula. Itu yang kita usahakan untuk kumpul Al-Quran Braille daripada negara-negara lain. Kita analisis, kita tengok balik apa asas-asas berkenaan dengan ilmu penulisan Al-Quran tu sendiri, dan kita nak integrasi, kita nak apa, sesuaikan supaya antara ilmu Braille dengan ilmu Al-Quran ni kita nak integrasikan, dan kita sesuaikan dia supaya dia jadi apa, boleh diaplikasikan untuk pengguna, untuk orang buta. Itu cabaran dia lah. Ya. Okey, saya juga difahamkan bahawa Dr. Muhammad Nur Azam ada lagi satu inovasi yang mahu ditunjukkan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan ibadah haji, doktor. Mungkin boleh terangkan, doktor? Panduan ibadat haji mesra OKU penglihatan. Ni dia, panduan ibadat haji mesra OKU penglihatan versi Braille. Yang ni khususlah untuk digunakan untuk golongan OKU penglihatan yang nak pergi ke haji. Umrah boleh tak boleh? Umrah pun ada juga. Ada juga. Sa'i umrah yang ada dalam haji, ada juga dalam umrah. Okey, mungkin doktor boleh terangkan mengenai panduan ibadat haji ni mesra OKU Braille. Yang ini sebenarnya dalam 2018 2019 macam tu, ada kawan-kawan kami yang daripada Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia, mereka pergi haji. Mereka pergi haji, mereka ikut kursus haji sebelum pergi haji, tapi mereka tak ada notanya. Orang lain, orang celik pergi kursus haji ni, mereka dapat nota. Mereka boleh baca nota, mereka boleh rujuk kepada video, mereka tahu Kaabah bentuk macam mana, Masjidil Haram bentuk macam mana, Makam Ibrahim bentuk macam mana, tapi tidak bagi orang buta. Jadi mereka minta dengan kami untuk bantu. Satu caranya mula buat nota dulu. Jadi pada peringkat awal kami untuk apa, sebagai usaha awal lah kami lakukan, kami transkripsikan, kami ubahkan tulisan daripada buku nota kursus haji yang diterbitkan oleh tabung haji ni ke dalam bentuk Braille. Jadi bila dah siap dalam 2022 macam tu, dia jadi besar, dia jadi 2 jilid untuk jadi nota kepada orang buta. Jadi beratlah sikit, dia jadi 2 jilid. Ini jilid yang kedua. Jadi kami bawakan ini kepada Timbalan Menteri Agama dalam tahun lepas. Jadi beliau nak membantu, sangat-sangat nak membantu dan memberikan mandat kepada tabung haji untuk sama-sama dengan kami menerbitkan semula satu panduan ibadat haji khas untuk OKU penglihatan yang lebih kecil, yang lebih komprehensif, yang lebih sesuai. Dan di samping itu kita juga cuba untuk membantu daripada sudut menyediakan bahan bantu mengajar. Contohnya macam di depan ni ada 3D di 3D terus 3D Kaabah supaya orang buta boleh menyentuh. Dan kita dah buat dah satu kursus umrah khas untuk orang buta. Jadi nampak mereka tu, bila mereka dapat menggunakan benda ni, mereka dapat sentuh, mereka dapat rasa begini rupanya Kaabah 4 segi macam gini, ada pancurannya dekat sini, ada makam Ibrahimnya. Begitu juga kalau
bila dapat rasa Masjidil Haram, baru tahu bentuk Masjidil Haram ni macam gini, Safa dekat sini, Marwah dekat sini. Jadi pendidikan Islam tu, pendidikan untuk ilmu umrah, ilmu haji ni jadi inklusif. Orang buta pun dapat memahami dengan lebih baik. Mereka dapat gambaran kan macam mana boleh betul. Rasa. Dan kalau macam model-model ni dia akan ikut yang latest punya lah. Ya betul. Ataupun dia lebih kurang dengan sebab yelah kita tahulah kadang-kadang ada renovation lah dan sebagainya kan. Kita cuba untuk dapatkan yang latest lah. Ini pun kita dalam usaha lagi, ada beberapa figure lagi kita nak buat. Contohnya macam jamrah, tempat melontar tu, kita nak siapkan juga dia punya 3D dalam usaha lah tu, insyaAllah. Ada beberapa perkara lain lagi lah kita akan sediakan supaya jemaah haji daripada kalangan OKU penglihatan ni, jemaah umrah, mereka dapat feel, mereka dapat tahu betul-betul, tak adalah sekadar mereka ikut orang bawa saja kan. Jadi betul. Dia boleh feel sama-sama dan dapat menghayati dengan lebih baik ibadah. Setakat ni panduan ibadah haji Mesra OKU Penglihatan versi Braille ni dah luas digunakan, dan apa feedback respon daripada OKU Penglihatan yang doktor dapat? Alhamdulillah, sebenarnya baru siap panduan ibadat haji ni dan baru dilancarkan pada musim haji baru-baru ni oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri kita, Menteri Agama kita di Mekah, alhamdulillah, dan terus diberikan kepada jemaah haji OKU Penglihatan di sana. Baik, doktor dah hasilkan Mashaf Al-Quran Braille Malaysia, panduan ibadat haji Mesra OKU Penglihatan versi Braille. Pasti ada perkara-perkara yang mahu doktor hasilkan melalui inovasi di masa akan datang. Apa perancangan doktor di masa akan datang, doktor? Sebenarnya saya rasa yang paling besar sekali yang kita boleh sumbangkan adalah membangunkan sumber manusia daripada kalangan OKU Penglihatan itu sendiri. Seperti mana yang kalau kita tengok pada sejarah, OKU Penglihatan ni sebenarnya kalau diberikan peluang, kalau diberikan ruang yang sepatutnya, yang secukupnya, mereka boleh menyumbang dalam masyarakat sama seperti kita yang tipikal ni. Sebagai contoh, hari ni Al-Quran yang kita baca hari ni dengan Tariq Syatibi, kita kata Al-Imam Syatibi tu yang kita baca, ikut cara dia baca tu, dia adalah seorang yang buta. Maknanya dalam kalangan orang Islam ramai-ramai berjuta-juta, yang buta tu juga yang jadi ikutan sampai kita zaman sekarang ni. Jadi maknanya orang buta boleh menyumbang dengan baik, boleh taraf sumbangan mereka tu boleh ditambah baik sekiranya dia ada peluang, kalau kita bagi peluang yang sebaiknya. Ini adalah sokongan, ini antara cara lah yang kita boleh berikan yang lebih besarnya supaya dia jadi jariah, terutamanya Al-Quran ni. Makin ramai orang baca, mudah-mudahan makin banyak kita punya saham di akhirat, insya-Allah kan. Macam itu juga yang panduan haji ni, begitu jugalah. Kita dapat pergi haji sekali, tapi orang gunakan kita punya panduan ni, setiap kali orang lain menggunakan, pergi, dan kita dapat, mudah-mudahan dapatlah sahamnya, insya-Allah. Baik. Okey, itu dia harapan besar yang dizahirkan oleh Dr. Muhammad Nur Azam Rasdi, merupakan penyelaras bahagian penyelidikan inklusif Umi Usim yang menghasilkan Mashaf Al-Quran Braille Malaysia dan juga panduan ibadat haji Mesra OKU Penglihatan versi Braille yang banyak manfaatnya kepada golongan OKU Penglihatan. Itu dua inovasi yang dihasilkan oleh Universiti Sains Islam Malaysia yang kami bawakan dalam episod kali ini. Di episod-episod akan datang akan banyak lagi universiti-universiti yang akan kami pergi dan membawakan apa produk-produk hasil daripada mereka, berteraskan inovasi yang mahu kita lihat sebagai sebuah budaya dalam kalangan warga komuniti universiti itu sendiri. Dan itu saja dapat saya bawakan dalam Audio Pagi, sebuah program khas dibawakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia KPT. Sekian daripada saya, Fizal Zaman. Salam hormat.